Kecemerlangan sebenar dalam operasi udara melangkaui prestasi penerbangan. Ia adalah komitmen terhadap keselamatan. Payung terjun DJIAP 100 melindungi orang dan harta benda. Dibina untuk persekitaran yang kompleks. Ia digunakan secara automatik jika anomali atau pelanggaran geocaching berlaku. Untuk kawalan manual, juruterbang boleh meleret untuk digunakan dalam DJI Pilot 2 atau mengawalnya dari jauh melalui Flight Hub 2 FTS. Dengan penyelesaian seperti Matrice 400, misi di kawasan bandar kini boleh dengan mudah memenuhi keperluan C5 dan jauh lebih rumit. Untuk penerbangan BVLOS seperti pengukuran, laluan lebuh raya dan memeriksa saluran paip, penyelesaian payung terjun memastikan pematuhan piawaian C6. Ini telah menjadikan perkara lebih selamat dan telah membuka kemungkinan baharu untuk kita. Semakan kendiri sistem penuh bermula pada permulaan. Ia memantau komunikasi dan perkakasan dalam masa nyata. Semakan silang data penerbangan dengan kapasitor dui terbina dalam walaupun tanpa kuasa luaran. Payung terjun secara bebas mengendalikan penderiaan dan penggunaan. Apabila diperlukan, penggunaan adalah serta-merta. Sistem penamatan penerbangan bebas dengan cepat menghentikan drone untuk mengelakkan tali payung terjun berpintal. Apabila digunakan pada 30 meter atau ke atas, payung terjun stabil kepada kelajuan keturunan di bawah 5 meter sesaat dengan berkesan melindungi hentaman. Ini membantu melindungi peralatan anda sambil melindungi orang dan harta benda di bawah. Setelah digunakan, penggera pendengaran dan visual berterusan, mengaktifkan amaran penonton dan membantu juruterbang mengesan drone dengan cepat. Untuk operasi harian yang kerap, payung terjun memastikan perkara mudah. Anda boleh menukar bateri tanpa perlu menanggalkannya. Dan berkongsi penarafan IP55 yang sama seperti Matrice 400, ia bersedia melalui hujan atau habuk. Payung terjun bukan sekadar perkara kawal selia, tetapi ciri keselamatan tulen yang sepatutnya dimiliki dalam operasi profesional. Naik kepada piawaian di atas, menjalankan tugas kita ke tanah. DJIAP 100, payung terjun untuk yang tidak ternilai di bawah.